Korang mesti pening kan nak beli Suzuki GSX R150 ke ataupun nak beli CBR 150R ni. Jom kita tengok perbezaan dia. Dari segi design, kalau kedua-dua motor ni menggunakan design yang sama, iaitu sport fairing. Tapi membezakannya adalah dia punya position riding. Kalau untuk Suzuki, position dia agak agresif sikit sebab dia menunduk. Tapi kalau untuk CBR, position dia agak santai. Bagi aku kalau nak selesa, nak buat long ride, better CBR lah. Kalau kau tengok design depan, kalau CBR ni nampaklah agresif dan nampak moden. Tapi kalau yang Suzuki ni, dia nampak old school sikit. Dari segi engine, untuk CBR ni menggunakan engine 149cc dan mampu menghasilkan 16 horsepower. Tapi kalau Suzuki pula menggunakan enjin 147cc, tapi horsepower dia lagi tinggi tau, 19 horsepower. Bagi aku on paper Suzuki lagi laju berbanding Honda, dan lagi membuatkan motor ni lagi laju sebab motor ni lagi ringan berbanding CBR. Motor ni 135kg je, dan design motor ni pun tiru juga, membuatkan motor ni aerodynamic. Dari segi feature pula, kedua-dua motor ni ada assist clutch, tapi yang membezakan dia adalah untuk CBR ni dia bagi dual channel ABS, tapi untuk GSX pula dia bagi kunci sistem keyless. Kalau korang nak selamat, korang ambil CBR, tapi kalau korang nak high tech, korang ambil GSX. Kesimpulannya, kalau korang jenis yang suka top speed dan pick up padu, baik korang beli GSX-R ni. Tapi kalau korang memang jenis yang bawa santai dan long ride, baik korang beli CBR 150R ni je, lagi berbaloi. So kalau korang berminat dengan dua motor ni, korang boleh isi form di bio sekarang. Motor ni dah di stok tau.